Apakah hukumnya bila orang tengah azan dia semayang dah? Jawabnya syarat sah semayang tu kena mengaji. Syarat sah semayang suci daripada hadas. Suci tak? Suci. Syarat yang kedua tutup aurat. Tutup tak? Tutup aurat. Syarat yang ketiga menghadap kiblat. Menghadap tak? Menghadap kiblat. Syarat yang keempat suci dari najis. Suci tak? Suci dari najis. Syarat yang kelima masuk waktu. Masuk lagi waktu. Sah. Semayang orang awak kata tu sah. Kalau nak tanya sah, faham? Sah. Sebab apa? Sebab 5 syarat ditunai. Tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, suci dari hadas, suci daripada najis. Dan orang tengah bang, orang tengah azan, sunat kita jawab azan dahulu. Bukan wajib jawab azan dahulu. Sunat tidak semayang lagi, jawab azan dulu. Lepas jawab azan, berselawat, berdoa, baru solat. Dia ni pergi solat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia semayang. Hukumnya sah. Tapi kalau nak cerita tentang kelebihan fadilat solat jemaah, dia tak dapat. Rugilah dia hanya dapat sekian. Orang lain 26 riyal. Boleh makan mi goreng, nasi goreng ayam. Dia sekian mami. Nampak? Dia rugi. Tapi kalau berhajat dalam masalah-masalah di hutan, di laut, di tempat-tempat yang tidak berjemaah, masuk waktu ya sah solat walaupun dah azan ni. Dia pergi tengok di patah, dia naik bukit, dia tengok matahari tenggelam dah. Tengok jam 5 minit lagi, matahari tenggelam dah, boleh solat. Kerana matahari tenggelam itulah waktu solat yang paling tepat. Adapun jam itu ijtihad saja. Okey?